tu, Tuhan tahu ilmu orang tu. Apa? Bolehkah kita kata Tuhan sedang menzalimi dia? Tak boleh. Kerana Allah Ta'ala hak dia belaka. Ni semua ada ni hak dia belaka, ciptaan dia. Maka mana-mana hak dia nak bui, itu sifat murah dia, sia belah dia kepada kita. Dan mana-mana hak dia tak bui, itu sebagai sifat keadilan dia. Kerana Allah Ta'ala telah datangkan rasul-rasul dia. Pada setiap rasul ada pula mukjizat, seperti mana Nabi kita Al-Quran. Tu semuanya isyarat suruh kita belajar. Nabi ada ajar hadis, Nabi ajar Quran, Nabi ajar sunnah. Maka di situ nakwi kita sebagai umat ni, kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni, guna akal mikir apa yang Tuhan jadi. Tak boleh kita kata nanti jawab, dah Tuhan buat lagu ni ikut dia lah. Tak boleh. Tu dia nak ayat kata, tak boleh kita kata lagu tu.